Bila Rasulullah berdoa, doa itu terus akan berlaku. Ini rahsia dia. Fafatahna abwabas sama. Fa ada dua fa. Satu fa yang asal kalimat, fataha, buka. Fa yang satu lagi bukan asal kalimat. Fa yang satu lagi berfungsi untuk menunjukkan kepada pembaca yang faham bahasa Arab bahawa kami melakukan perbuatan itu immediately, terus. Litartib wa ta'qib, dipanggil bahasa Arab. Maka ada fafatahna. Selepas Nabi Nuh angkat tangan, Rabbi inni maghlubun fantasir, maka langit terbuka luas. Bukan selepas 3 tahun tau. Siapa yang selalu baca sirah, insya-Allah sirah saya akan baca di Masjid Negeri. Sirah ringkas je. Ni paling kecil, 500 muka surat. Buku yang paling kecil. Sesiapa yang membaca kitab sirah, dia akan melihat apabila Rasulullah berdoa, doa itu terus akan berlaku. Ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Dengan sebab tu yang paling banyak berzikir, mereka ialah orang yang paling mudah untuk dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafatahna, terus kami buka pintu langit, kata Allah, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir, maka kami terus buka pintu langit untuk dicurah-curahkan air yang banyak. Satu lagi contoh. Ni Rasul, cuba tengok tadi Rasul, ni Rasul. Rasul yang sifat mereka zikir 24 jam. Orang yang kalau siang hari dia berzikir, tak berhenti berzikir, tuan-tuan akan tengok malam dia, mulut dia berzikir. Payah jumpa. Kan? Yang siang hari dia berzikir, mulut dia bukannya 24 jam, malam tu. Kan? Kita tengok sejam saja disebut. Sejam setengah, 2 jam disebut. Anak murid saya seorang dah habis Quran dah. Kaitan 1 habis 30 juzuk. Budak rajin lah, sangat rajin yang luar biasa. Muka dia bersih lah. Dia kalau tidur malam, mengigau dia tu Quran. Mengigau dia Quran. Biasalah saya pukul 2-3 pagi saya akan bangun selimut, yang mana yang tak selimut, tutup satu aircon. Macam mengebat pula kan. Panas tingkat 2, rumah atas dulu tak ada aircon, basah katil. Saya kena cerita, orang kata mengebat ustaz ni kan. Katil tilam tu basah, saya pasang aircon. Jadi malam saya akan bangun tutup satu sebab dah sejuk kan. Saya akan dengar lah bila malam dia mengigau dia Al-Quran. Baca, saya tengok dia baca surah apa. Allahu Akbar. Kalau yang siang zikir, malam dia macam tu lah. La ilaha illallah, mulut dia. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya kali lain. Mulut dia. Para rasul begitu. Kena tengok jam ni, 5 minit saja lagi.